Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan Karim. Selamat datang ke podcast Excella TV. Saya Nur Aina Najah binti Mokhtar, hos anda pada hari ini. Bersama saya ialah Ustazah Nur Hasiah binti Ismail. Selamat datang Ustazah. Terima kasih. Hari ini kita akan membincangkan tajuk yang sangat menarik iaitu peristiwa penting ketika Ramadan. Ustazah, apakah peristiwa paling utama yang berlaku dalam bulan Ramadan? Silakan Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Terima kasih pada Adik Aina di atas soalan yang diberikan tadi. Soalannya, apakah peristiwa yang utama yang berlaku di bulan Ramadan Al-Mubarak? Peristiwa utama yang berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak ialah penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila ilaihi fil Quran hudan linnas. Yang bermaksud pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia. Penurunan Al-Quran terdapat dua peringkat. Peringkat pertama iaitu penurunan sekaligus daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan peringkat kedua, penurunan secara beransur-ansur iaitu daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Dan penurunan Al-Quran secara berperingkat selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah mengikut keadaan dan peristiwa. Al-Quran merupakan kalam Allah dan kita sebagai umat Islam perlu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam. Apakah pengajaran daripada peristiwa ini? Silakan Ustazah. Ya. Antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa penurunan Al-Quran ialah kita sebagai umat Islam, terutamanya pada bulan Ramadan Al-Mubarak, perlu mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Sebagaimana yang Ustazah katakan tadi, Al-Quran adalah kalam Allah. Berbagai cara untuk kita mendekatkan diri pada Al-Quran, antaranya ialah memperbanyakkan Al-Quran, terutamanya pada bulan berpuasa ni, bulan puasa ini. Bertabur dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan harian kita. Wallahu a'lam. Kita sering mendengar tentang Perang Badar. Apakah yang berlaku? Silakan Ustazah. Ya. Perang Badar merupakan perang pertama dalam Islam. Perang Badar berlaku pada 7 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pada dalam Perang Badar, seramai 313 orang tentera Islam telah mengalahkan tentera kufar seramai 1,000 orang. Allah telah memberi kemenangan kepada tentera Islam dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal yang bermaksud bahawa Allah memberi pertolongan kepada tentera Islam dengan malaikatnya. Wallahu a'lam. Apakah iktibar daripada peristiwa Perang Badar ini? Silakan Ustazah. Iktibar yang boleh kita dapati daripada peristiwa Perang Badar ialah kemenangan dan kejayaan memerlukan keimanan yang teguh. Kita memerlukan keimanan yang teguh untuk mencapai sesuatu kejayaan. Dan kejayaan itu tidak bergantung kepada bilangan dan kekuatan fizikal semata-mata. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa penting ketika Ramadan. Sekian dulu podcast Excella TV pada kali ini. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.